Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. So ni hari ketiga dekat Bangkok. Hari Isnin kita tu kawan McDog yang thumbs up tu, dia bawa kita kat kedai makanan halal fusion Koh Nai Soi. Dia ada juga kongsi senarai dalam 60 restoran kedai makan halal di sekitar Bangkok dan Pattaya. So memang kalau tiap-tiap hari pergi satu kedai pun memang tak habis dalam masa sebulan atau 2 bulan. So kat sini tengok menu dia, ya Allah, dalam murah. Lepas tu ada macam-macam boleh pilih. So order something yang kita boleh share, dan sendiri-sendiri pun order makan apa yang nampak berkenan dekat hati. Memang best. Lepas makan, aku terus gerak pergi Suvarnabhumi Airport. So bawa McDog, dia dah beli tiket awal tu. Dia kata nak balik sebab hari keesokannya Selasa dia kena kerja. So hantarlah dia ke airport. Daripada airport tak jauh, terus ke Ram Kam Heng Road untuk ke Tesla Service Center dengan showroom. Sebab nak perkena biskut seksi ni dengan kopi dia. Oh, biskut seksi, biskut pineapple ni sedap gila. Memang layan. Lepas tu tengok juga bahagian showroom dia, apa yang ada dia display kat sini. Kalau kita nampak tu, ada dia punya komputer, kamera, heat pump, low battery. Ni 60 volt battery, drive unit, inverter, battery 18650 2710. Tu sambung lagi, layan minum kopi, isi caffeine sambil tunggu kita untuk tukar filter je sebenarnya. Datang walk in, so dia kata boleh buat sekejap je. Sebab filter kereta tu dah ada bau semacam, sebab dah macam lembab bau. Haprak bau ketiak Elon Musk kot. Cappuccino pula, cappuccino menggugat iman. Aduh. Tesla Ram Kam Heng Road ni memang ada banyak supercharger. Ada HQ untuk Thailand, Bangkok. So dia ada shopping mall, Pasio shopping mall. Tergugat tengok kedai makan dalam Pasio shopping mall ni. Lepas tukar cabin filter Tesla tu, aku drive balik ke Sukhumvit Road nak cari shopping mall kat sana, and then cari tempat tidur seterusnya. Dah 2 malam nampak ada panda bersepah terbaring dekat shopping mall ni. So aku decide nak pergi tengok lah apa benda panda ni. Tak ada apa, dia just dekor panda je. Ingatkan food panda, tapi tak, just dekor panda. I think Chinese New Year punya perhiasan. Nama mall ni Emporium. Tak boleh bagi makan kucing dekat parking lot. Aku pergi dah cari burger juga dekat 7-Eleven. Kita rasa lapar kan, jumpa kat PTT ni. Tapi PTT ni tak boleh nak tidur, boleh makan je, tak boleh shower, tak boleh basuh kaki. So tak jadi tidur sini, cari PTT lain. So aku jumpa PTT tu, yang ni keadaan tilam aku, yang aku guna tilam Decathlon. Dia self-inflating, letak angin dia akan naikkan tilam tu, dia sedut angin sendiri. Tapi kalau nak bagi lagi keras, just tambahlah tiup. Yang ni keadaan privacy blind yang dah letak. Bila bangun pagi, so gelap lah, tak ada orang kacau, tak ada orang ketuk tingkap, tak ada orang ketuk kereta. So boleh tidur dengan aircon. Ni PTT station tu, nama dia PTT Station Rama 2 dekat Bangkok. KFC tu 2 hari sebelumnya aku makan dengan McDog lah. Masa tu tengah malam lapar. And kat sini banyak EV taxi datang charge. So ini kedai-kedai yang ada dekat area ni. Aku tak charge kat sini, tidur semalam. So aku, sebab ada banyak taxi charging, aku pergi Central Bangkok untuk charge. Talat Mai Tongku Market, pasar. Banyak makanan halal kat market ni. Dekat seberang dia roti roll kat seberang ni.
Menu roti ong. Bising sikit background, ada orang French dengan Thai sembang sambil makan. Ada surau kat sini. Ni roti yang aku order, dia tengah masak. Tambah sikit minyak rempah. Tempat bakar arang tu memang layan. Tu aku punya roti. Out of beef, so I take chicken jumbo roll instead. Nice. Chicken jumbo roll. Very nice. With cheese and egg. Aman damai dia orang dah belah. Chapati chicken wrap 219 baht je dengan ais kopi. Jagung dia bapak besar weh. Bapak besar punya jagung. Puas hati makan kenyang. Sebelah pasar tu masjid, so dah dekat kan. So terus sembahyang jamak Kasar, Zohor dengan Asar. Ada guide pula kat masjid kat Bangkok. Ni lagi satu budaya kenderaan berat di Thailand yang aku perasan. Bas dengan lori, dia punya dekor art dia dekat bas dengan lori tu memang terover-over. Setelah menikmati jam pukul 6, 6.30 petang di Bangkok, aku pergi ke Asiatic The Riverfront. Ni food court dia, satu food court tu semua halal. Order sempoi-sempoi je, nasi daging dengan telur dadah dengan sup. Okey, lepas buat live kat Asiatic The Riverfront, aku pergi stesen ni untuk tidur malam. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera daripada PTT Flagship VIP Hub Wadi Rangsit, Bangkok, Thailand. No queue, still have three connectors available for charging. Happy Chinese New Year. Masa ni bawa perasan awal pagi lagi sebelum pukul 9, 6 baht per kilowatt hour, so aku charge sampai ke 90% dekat stesen ni. Breakfast aku. Okay, some update from PTT station with Wadi Rangsit. I come from there, my car is charging beside the bus. There's a staircase, you can go up, down. Nice place to chill and relax. Enforcement Academy at the back, still not yet open. Vitawell and Wellness, 89 Wellness retreat while you charge. Elevator for those who can't use the staircase. If you want to whiten your teeth, why not while charging? Or you want to do that makeover that you always wanted to do in Thailand. Charging station over there. That's my car. Between after the bus, for 2 cars, 3 cars after the bus. Fresh Norwegian salmon. Why we don't have this in our R&R? Pharmacy. Kayang and Taco Bell is here. Taco Bell is here. Let's go in. So, Sawadee, one hot Americano, large.
Sini flagship, harga pun flagship lagi mahal daripada tempat lain. Tempat lain Americano biasa 40 baht aja, large dalam 60 baht. Ticket number 36. Please take your order. Nah, baru nak survey ni kat atas dah nombor aku dipanggil. Turun balik. Tempat besar luas atas je. Boleh lepak sini dengan wifi semua gedebak-gedebuk. Okay, layan POV coffee aku nak layan kejap sebelum pergi kereta tengok. Kereta dah charge. Tiba-tiba kereta dah penuh. Dah 90%. So kena pergi balik kat kereta. Going down. My car finished charging. I don't want to hop. Charging done. Top up for the one night stay here. Done. Oh. Cari parking. Siapa kata kat R&R tak boleh beli kereta elektrik? Siapa kata? 7 yang mantap. You can find halal burger at 7-Eleven everywhere. Not just burger, there are other halal food plenty at 7-Eleven all across Thailand, from the south to the north. Yeah, this one also halal. See? There. My breakfast, burger and probiotic. Yes, you can test drive all the BYD cars here at this R&R. BYD Sea Lion 6 DMI. In Malaysia right now, 7-seater BYD M6. Of course, Atto 3. The fossil fuel section, the renewable sustainable section. Where to next? Soon to find out. Please subscribe, like and share. Thank you for watching. Have a great Chinese New Year, everybody. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera.